Dah. Kalau ada orang, mari duk koyak kepada kita yang itu supaya hak malam tu hak Dr. Aman dengan hak Dr. Wan Syukri supaya jangan tertipu. Lagu tu dia panggil tak betul. Hak mana? Hak dia hak kena. Lah kita kata kena tak kena masyarakat tengok kepada kita apa yang mereka itu duk mengajar. Kalau duk mengajar ahli kalam Yunan kena aku mana? Sebab Nabi tinggal sallallahu alaihi wasallam tinggal apa? Tinggalnya Quran, tinggal hadis. Tinggal sahabat, tinggal tabi'in, tinggal atba'it tabi'in. Cuba tengoklah kitab ahli kalam Yunan ada gapo dalam kitab dia. Gapo yang ngaji pak kita? Akidah Sanusiyah. Kita tengok dalam tu ada ayat Quran, hadis Nabi. Kata sahabat tabi'in atba'it tabi'in ada kata ada. Kalau tak ada okey. Jauh ya buka tengok. Waktu baik live, ni 1, 2, muka 3, 4, 5 ni ada ayat Quran, hadis Nabi. Kalau tak ada okey. Tak ada ayat halih. Hak tu hak asas dah tu. Akidah apa? Aqidah Sanusiyah. Tu. Tengok situ. Ada tu tak? Tu. Amo wajib nak jawab dah. Nampak kata dia cemar teruk. Kalaulah bahas kamar dia tinggal pada masyarakat yang terima tengok sendiri. Lah mana ada jawab tak ada jawab tak apa. Ni dah. Takut orang faham sunnah kau ramah, tak boleh lah kita kena giroyak kau orang. Bahang pun tak apa sebab tak demo tu bahang pun tak ada masalah. La haula wala quwata illa billah.